steam enoki mushroom dengan tahu hancur. Macam mana nak buat? Sebenarnya sangat mudah. So first kita kena masukkan minyak bijan, kicap masin, vegetarian oyster sauce, lada sulak, air, kacau and then kita ketepikan. So sekarang kita nak prepare enoki mushroom pula. Enoki mushroom tu kita letak dalam satu plate yang kita boleh steam ya. So kita buat macam ni and then tuang sos dia kat atas dia and then kita dah boleh steam. Steam tu kena betul-betul panas and then steam dia tak sampai 5 minit pun dah siap. Dah sangat cepat. Once kita dah steam, kita boleh ketepikan and then kita nak prepare tauhu tu pula lah. So sekarang kita akan tumis ataupun goreng tauhu tu, hancurkan tauhu tu and then kita nak tumis dia sampai dia garing. Kalau nak guna tempe pun boleh. Lepas tu saya masukkan bawang merah, cili padi, bawang putih and then tumis dia. Last saya letak sedikit kicap masin untuk color dia. Kalau minyak terlampau banyak boleh kurangkan. Just ambil tauhu dia saja masa kita nak letak dekat enoki mushroom. Dah siap, tabur sikit daun bawang. Ya ampun, makan dengan nasi putih je sedap.